perjuangan UMNO adalah perjuangan yang suci dan mulia. Sebab itu saya tidak pernah takut berjuang dengan PAS. Saya tahu mereka menyeleweng. Sebab itu bila saya berucap hudud, mereka terdiam. Tuan-tuan boleh tengok ucapan dalam YouTube 29 minit. Ucapan hudud yang bersejarah. Ucapan itulah sebenarnya akhirnya menghancurkan pakatan kufar musyrik DFI. Betul tak? Allahu Akbar. Ucapan itulah yang memecahkan perpaduan mereka. Sebenarnya kita patut lama dah buat macam itu. Saya bercakap dengan Dato' Najib, menggeletar saya sebelum saya berucap 5 kali. Dato' Najib nak telefon saya. Saya kata no, saya tak nak dengar. Presiden nak cakap dengan you. Tak boleh, saya nak berucap. Saya bimbang juga. Kau boleh kata jangan sokong, mampu aku. Tapi saya tahu Dato' Najib yakin. Akhirnya dipanggil jawatan kuasa. Dr. Rauf pun ada, panggil Biro Politik. Ni Halui nak cakap apa ni? Saya kata saya akan bercakap mengenai Islam. Sebab saya tahu perjuangan UMNO adalah perjuangan Islam. Dan saya berucap 29 minit. Lepas 29 minit, saya telefon Dr. Najib. Tok, saya dah berucap. Saya dengar. Ucapan you adalah dasar saya. Kita mesti sokong hudud. Jangan salah faham. Pak nak pikul hudud. Okey. Pasal apa kita tak sokong? Sebab itu hukum Islam. Puasa wajib. Wajib. Puasa kada? Belum tahu. Yang datang bulan takkan nak puasa. Yang sakit takkan nak puasa. Tapi wajib ke tidak? Wajib. Jumaat wajib ke tidak? Mesti buat ke tidak? Belum tahu. Tak pergi sebab hujan. Tak pergi sebab gauk. Tak pergi sebab sakit. Tapi wajib. Wajib. Sokong. Apa susah? Hudud pun sama lah. Hudud wajib. Sokong ke tak? Buat ke tak? Belum tahu. Sama lah, apa susah? Benda macam tu pun tak boleh faham. Benda ini berat. Berat. Sehingga Rasulullah menangguhkannya pasal hudud. Tangguh, berat. Tak larat kita nak pikul. Kita kata kita tak mampu nak pikul. Sayyidina Ali kata dia tak mampu nak letak kitab Allah wa sunnati Rasulullah atas belakang. Tak mampu, berat. Tapi ada mamak ni, dolar ni, PAS ni kata aku nak pikul. Kau pikul lah. Aku tolong lah. Tiba-tiba, marilah pikul. Kau lah pikul, aku tolong. Kau pikul dulu, aku tolong. Bukan aku pikul, kau tolong. Kau yang nak pikul, kau yang janji, aku tolong. Itu aja. What's wrong with having that? Jangan persoal hudud. Jangan persoal Jumaat. Faham? Payah sangat hudud. Tak payah. Yang dia janji benda tak boleh buat tu pasal apa? Yang tak boleh buat tu siapa? Tak boleh buat itu kelemahan manusia. Soalnya saya nak bagi tahu, kalau nak buat hudud, orang Melayu dan orang Islam di negara ini mesti bersatu. Baru kita boleh buat. Negara ini hak kita, bumi ini hak kita, langit ini hak kita, agama-agama kita. Kenapa kita perlu berpisah? Kenapa kita perlu berpecah? Kenapa kita perlu caci-mencaci? Kenapa PAS mau lawan UMNO? Kenapa? Tak perlu. Sekarang baru dia tahu. Sekarang jadi sedar betul. Alwi betul. Sebenarnya bukan Alwi betul, UMNO betul. Itulah pendirian UMNO daripada dulu, sekarang dan selama. UMNO berjuang untuk Islam. UMNO akan kekal berjuang untuk Islam. Dan UMNO akan mempertahankan Melayu di bumi bertuah ini.